Bayangkan, sebanyak 1,500 pelumba bermula, tapi setiap tahun selalunya tak sampai 5% yang berjaya habiskan perlumbaan ini. Inilah Red Bull Esbageradio. Red Bull Esbageradio ialah perlumbaan hak enduro yang paling ekstrim dan terkenal di dunia. Berlangsung di lombong besi aktif di Austria yang digelar Iron Giant. Acara ini bermula selama 4 hari. Hari pertama, pelumba perlu menawan bukit pasir curam dalam Remus Rocket Ride. Hari kedua dan ketiga pula, 1,500 peserta dari seluruh dunia berlumba dalam Iron Road. Prolog sejauh 15 km, tapi hanya 500 pelumba terpantas layak ke final. Dan hari Ahad bermulanya mimpi ngeri sebenar. 500 pelumba dilepaskan dalam beberapa kumpulan untuk menempuh laluan berbatu sejauh 35 km yang mereka khas untuk memusnahkan fizikal, mental dan motosikal mereka. Dan antara seksi yang paling ditakuti ialah Carl's Dinner, lawatan bongkah batu yang memaksa pelumba mengangkat, menarik dan menolak motosikal mereka sendiri. Kalau tersangkut, tiada bantuan dari luar. Kalau gagal melepasi 20 jam checkpoint dalam masa 4 jam, terus DNF. Dan disebab itulah ramai menganggap Esbageradio bukan perlumbaan motosikal, tapi ujian survival atas 2 roda. Korang rasa kalau dia beli peluang, berani tak korang nak cuba walaupun sekali?